Taktik licik dua lelaki warga Thailand menyelundup petrol ke negara jiran dengan menggunakan kenderaan tempatan yang diubah suai sejak 5 bulan lalu akhirnya terbongkar. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kelantan, Azman Ismail berkata, kedua-dua suspek yang berusia antara 30 hingga 50 tahun ditahan dalam Optiris bersama pasukan Polis Marin PPM Wilayah 3 di sekitar kawasan Bukit Bunga, Tanah Merah, Kelantan semalam. Katanya penahanan dibuat kira-kira jam 1.30 tengah hari ketika suspek cuba melepasi pemeriksaan di Kompleks ICQS Bukit Bunga menuju ke Thailand. Menurut beliau, pemeriksaan ke atas dua kenderaan itu membawa kepada penemuan 245 liter petrol menjadikan jumlah rampasan dianggarkan melebihi RM10,000. Siasatan awal mendapati kenderaan terbabit dibeli menggunakan nama pemilik asal tanpa sebarang proses penukaran hak milik, dipercayai sebagai helah untuk mengelak dikesan pihak berkuasa. Tambah Azman, kedua-dua suspek mengaku aktif menjalankan kegiatan itu sejak hampir 5 bulan lalu. Kes disiasat di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961 dibaca bersama Peraturan 3/1 Peraturan Kawalan Bekalan 1974 kerana memiliki dan berurusan dengan barang kawalan tanpa kebenaran yang sah.